Tanya Allah. Allah Akbar. Oh. Wah, asal. Allah. Allah, gagah lagi. Allah, nampak ekor. Allah, nampak ekor. Kalau kita tolong ni, hari ni dia tolong kita. Baru tahu. Selamat pagi warga-warga nelayan air masin. Semoga kita dimurahkan rezeki selalu. Amin. Kamera rolling. Action. Pagi-pagi. Pagi-pagi basah dah. Muka masing. Kalau ikutkan pagi tadi memang kita lacur awal lah. Seawal 6.30 kita ada dekat Muka Kuala. Lepas tu kita keluar dari Muka Kuala tu pun pukul 7. Yalah, sebab kita belajar dah dari trip yang lepas. Bila air surut tu jangan duk cari pasal lah. Tapi hari ni still kita keluar tu air surut lagi. Cuma dekat Muka Kuala tu dak teruk lah. Sebab hari ni ombak 0.6. Boleh lah. Kalau tengok dekat Kuala tadi pun kebanyakan bot-bot besar masih lagi sakut lah dekat dalam Muka Kuala tu. Alhamdulillah kita orang tak perlu tolak dah bot. Cuma gitulah, kena pergi slow-slow gitu je. Enjin kena angkat. Pagi ni pun angin memang agak padu lah. Sebab nak sampai dekat spot ni aku dalam keadaan basah dah. Air sampai ke muka, rasa masin dah muka ni. Jadi sekarang ni dekat spot pertama kita nak cari umpan dulu. Lepas tu kita test lah dekat umpan pertama ni. Itulah, semoga hari ni hasil padu-padu lah. Mulut tengah masing ni. Jadi gitulah. Nak cari umpan sekejap. Lepas tu aku update je, okay? Beres, set dah. Cari umpan sebentar. Banyak upaya penuh mata dia. Kita pun penuh mata juga. Saya bawa boleh. Lepaskan kesepianmu. Hambat-ambang tak ada ke? Okey, umpan ambil dah. Sekarang ni nak tengah gadas. Gadas. Aduh. Sekarang ni aku mati. Hati kita gantung dekat unjang lah. Cari ikan laut dulu. Banyak. Allah Akbar. Oh. Cara saja. Aku nak buat lagu mana ni? Payah tu dah. Ekor. Boleh gigi boleh kau ni penuh tong lah. Apa dah boleh dawak piti. Pasar kembung ni.
dapur gitu. Aduh, cocok dah. Ikas laut lah. Wah, berat gini kacau ni. Sabar. Aduh, ketik. Lagi kau? Kan? Wah, dah rasa duduk main Apollo ni. Penuh. Sini lagi. Sebelah ni lagi. Belakang ni lagi. Boleh ni. Haji gedah seorang dia nampak macam seterat. Hai, boleh jadi nak gedah ketek. Oh. Faham dah. Nak tali. Kuat deh. Gagah deh. Batu sikit. Batu. Wah, gagah lagi. Kau patama nak bergigi. Tak ikat salah boleh. Oh, gagah lagi. Gilah nak gigi. Jangan lokoh ya.
Oh, nak pergi lagi, nak pergi lagi. Oh, jatuh. Gancu mana gancu? Sabar, sabar, jangan giling gitu, jangan giling gitu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, khasa. Allahu akbar. Ada dalam 5 kilo kot ni. Oh, saya cuba perut pula dah. Cuba pula dah ya. Lepas harga minyak. Lepas harga minyak atau lepas kenalin dah orang naik 2 ekor hak ni. 2 ekor dah cari 2 ekor. Ish. Bukan solid pun ni. Sembak kena ke tepi. Baiklah, ilmu orang lama dah ajar. Apa juga nak macam gitulah. Kalau setakat ikut teori tak boleh. Nak belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oh, pasal dia diam. Saya kehah baru ada. Ni pukul 1:30. Nampak bukan senang nak cari giri ni. Pagi-pagi sampai pukul 1:30. Barulah jumpa gigi seko. Hai kasut lagi. Alhamdulillah. Ipik ada barang. Hehehe. Separuh masa pertama tadi dia buat sunyi je. Ni tengah hari dah. Dia bagi separuh masa kedua. Berapa kilo? 5 kilo ada. Sekali lagi. Kalau ada hot ni mesti ada kasih dia ke, sayang dia ke. Oi. Okey. Dah tengok rakam telefon nak buat Facebook reel. Ragoh. Oh, jangan pergi kunjang ni. Kunjang tu. Oh, ragoh.
Ya Allah. Wah, haso. Oh. Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saat ni juga ni. Sekarang ni minyak ni gaji pula. Takut beg pipi juga ni. Alhamdulillah. 2 ekor. Ni rasa nak kilo lebih. Kedua-dua nak kilo lebih. Ya Allah, rezeki hari ni ya Allah. Alhamdulillah. Separuh masa pertama tadi. Memang hati berdebar dah. Yalah, dah masuk tengah hari, ikan seekor pun tak naik. Duduk hujan ni, hujan sama, dua-dua ni naik. Alhamdulillah. Ni kan kalau kata apa, salah satu kekurangan buat mata anak begini lah. Asas terat je memang. Kalau ada rezeki, ada lagi lah mata anak ni. Kalau ada rezeki, memang tercabut lah. Tapi aku suka cara gini. Gini 2 kali lah. Memang kena standby sekotok ni mata kain. Saya 15. Dia atas skill masing-masing, tengok lah. Ada yang jenis suka ikat pakai tali, ada yang jenis suka ikat getah gining. Gitu. Dah sekali lagi. So macam ada ramai je sini. Sabar nak tak lain. Coba benar. Ketik ulok loh. Terka. Naik tekan saja.
ada ikan sini. Ikan sini. Tak ada ulok dah mata anak. Allah tak lekak tu dah lah upai tak ramah. Oh, wah, main-main Tapi ikan dia. Kalau kita tahu ada itu kita di mana. Mana ia makan oh. Kosong. Cedik ikan gila ni. Dah sudah upah ada 3 ekor lagi. Elak. Kena bertihak lu. Ikan ni tak letak dalam tong air batu. Bismillahirrahmanirrahim. 6 kilo. Ya ke? Senang 7. Allah, nampak ekor. Allah, nampak ekor. Nampak ekor. Allah, ekor. Oh, nampak ekor weh. Boleh lah rasa. Naikkan rasa. Kalau bawah 4 kilo lah aku. Si minyak. Gini lah. Belum ni kalau main dengan IB aku rasa bawa tong merah ni je tak penuh bawa banyak spare. Main dengan fiber ni gitu lah. Bayang lah spot jauh mana. Apa tahap kena bawa 2 tong gini. Ni pun habis dah setong. Dan sekarang ni aku ada dekat kawasan Karang. Kita nak try trolling gewang. Mana tahu belah petang ni dia nak ambil gewang. Oh, nak tu. Sekarang apa jam 3.45 dah. Ya, slow-slow ni. Kita main gewang, lepas tu kita hala ke darat. Rest. Ikan ke benda ni berat ni. Bahaya. Nata siapa? Mana? Siapa? Bapak supik. Ya, ada. Ya, tu kita mana.
Scammer. Oh, scammer. Strike. Oh, ni strike tu. Oh, dah depan batu strike. Oh, JT. Demo tu tahan ke? Kat ekor ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kuat benda ni. Allah. GT kau duk kalut warna tahu. Lokoh berapa. Batu batu ke? Jadi terasa kerap. Kerai tu kena agak jauh. Lokoh berapa. Gai ada apa dak sakut molek lah tu nak pegang ke. Daya lari dulu. Tak ada rezeki kan. GT calling sikit lagi. Lari nak makan bola. Okay kan, sekarang ni dah nak dekat pukul 6 dah. Sekarang ni pun dah dekat spot area darat je ni. Okay, untuk hasil hasil kita tunjuk terus lah. Hasil hari ni memang padu lah. Kiri aku duk rasa dalam 6-7 kilo seekor ni. Aduh, lepas tu ikan caru ada juga ni. Tak tahu nak jual ke nak balik mas. Jual macam sikit, tapi kalau nak balik macam banyak. Tapi memang sedap ikan ni buat caru serombak memang. Lepas tu ikan selah pun ada juga. Boleh bawa balik. Tak tahu. Jadi gitulah. Sekarang ni pun slow-slow balik ni. Dah sekejap lagi kita jumpa dekat darat. Okay, buat dalam beg. Oh, berat. Oh, kalau kita tolong ni, hari ni dia tolong kita. Baru tahu. Kita boleh 2 ekor nak saling dia. Dia 2 ekor. Puluh kali ada 2 ekor. Rasa jadi Facebook Re. Duduk tengah rakam nak buat Facebook Re. Kau rakam. Tutup aku. Buat gas tu. Nak timbang attack tu. Caru bagi. Caru. Caru. Capu. Awak geng tarang. Yang nak caru ada caru. Hari. Ni tek. Caru boleh 3 kali lepas. Buat tanu caru. Caru. Oh, tinggi dah bersuai tu Ni hodeng. Ni hodeng sekali dengan cara tu. Hodeng ah. Berlapak kasus. Hodeng belakang ni. Hodeng belakang air tak ada ikan ni. Mama.
Buh mana ni? Nak buh mana ni? Sini. Ada? Kamu ada ni? Ada. Ni nak 355 eh. 355. Dah jual kau. Boleh ni. minta aku. Udah tu, siapa nak udah tak ada. Alhamdulillah kan, semua sekali 355 ikan GTI. Jadi dia letak sekali RM30. Tak nak 30. Berapa 325. Tak rasa gaji lagi ni. Alhamdulillah. Pukul 7 lebih tu. Aku tak ingat sebab apa? Duk packing barang apa semua tadi. Duk sembang pula dengan ni, dengan orang kampung sini. Tak ingat nak buat closing. So untuk hari ni, aku rasa hari ni lah hasil paling padu lah sepanjang aku duduk main boat fiber 15 kaki ni. Jadi untuk korang mana berminat dengan boat 15 kaki patrolling by Budak Fiber, boleh tekan link dekat description aku. Jadi saya tak ada benda kot. Hari ni memang hasil paling padu lah. Jadi tak ada benda, kita jumpa next video. Okay, Assalamualaikum, bye bye.